Anda dipanggil ke temuduga pegawai takbir N9, fokus utama penemuduga adalah faham tugas, isu terkini tanah dan juga personaliti anda. Pastikan anda tahu peranan jabatan, struktur dan fungsi tanah dan galian peringkat persekutuan dan negeri. 3 tips pantas untuk calon. Yang pertama, kuasai maklumat jawatan dan jabatan. Faham tugas hakiki, tempat bertugas, laporan harian dan baca portal rasmi jabatan. Yang kedua, latih jawapan ikut format STAR. Setiap soalan pengalaman, gunakan situasi, tindakan, hasil. Jawapan yang jelas dan terarah, bukan sembang kosong. Dan yang ketiga, sediakan skrip untuk soalan etika dan tekanan kerja. Bagaimana anda urus tekanan, konflik, godaan, salah guna kuasa. Jawab dengan kekal tenang, ikut SOP dan rujuk atasan bila perlu. Contoh soalan hot temuduga. Peranan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, macam mana N9 boleh bantu? Fokus urus tanah, hasil, rekod hak milik dan sokong operasi jabatan. Yang kedua, pernah hadap pelanggan marah? Apa tindakan anda? Ceritakan ikut situasi, tindakan dan hasil. Tunjuk yang anda bijak, urus emosi dan guna SOP. Dan yang ketiga, bagaimana pastikan kerahsiaan dan integriti dokumen kerajaan. Tekankan patuh SOP, kawalan akses dokumen dan jaga rahsia jabatan. Nak lebih yakin untuk temuduga? Dapatkan rujukan khas lulus temuduga kerja kerajaan. Dalam dia ada nota fokus, teknik soalan killer, skrip jawapan dan panduan resume. Untuk yang nak, klik link di bio ataupun DM Cik Su.